Saya nak puasa sunat sekali dengan qada, tapi saya lupa niat malamnya. Adakah saya boleh niat pada pagi sekitar jam 8? Baik. Dia nak puasa sunat dengan qada nak gabung esok. Okey, tapi tidak ingat nak niat malam. Faham lagi? Boleh tak dia niat pukul 8 pagi? Dengar baik-baik. Syarat sah berniat untuk puasa wajib ialah pada waktu malam. Puasa wajib itu ada 3. 1, puasa nazar. 2, puasa Ramadan. 3, qada Ramadan. Atau puasa kafarah. Okey? Maka bila wajib, mesti pada waktu malam. Dalil Nabi malam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak letakkan niat itu pada waktu malam sebelum subuh, tiada sah puasa. Jadi bagi orang yang nak gabung puasa ni ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tidak sah. Mesti kena buat asing-asing. Sunat buat suku, wajib buat suku. Pendapat yang kedua boleh gabung. Jadi kita orang awam ikut suka mau nak ikut mana-mana, pendapat ulama boleh belaka. Okey? Jadi tak apalah kita nak ikut pendapat yang kata boleh gabung. Okey? Maka bila dia nak gabung, wajib kena niat malam. Faham lagi? Kalau tidak, berlaku sah semayang puasa sunat saja pada siang. Kerana puasa sunat tidak syarat malam. Boleh niat pada waktu siang sebelum melakukan perbuatan makan minum. Soalan seterusnya,